Okey, ini cara Nurul tindih getah supaya dia kemas, cantik dan tak macam ular kena ketuk lah. Nurul gunakan yang ini. Ni dia ada magnet. Nak mesin hitam boleh, mesin putih macam ni pun boleh. Okey. Nurul beli murah je ni, tak sampai RM10 pun. Okey, nampak dia ada magnet dia. Kita akan letak dekat sini. Okey, benang kita jarangkan. Jadi kita gunakan benang kasar. Okey, kita gunakan benang kasar. Okey, tangan kanan kita akan tarik dia punya getah, tangan kiri kita akan tahan kain yang ini. Okey, tahan dan tolak sedikit ke depan. Macam tu. Kalau kita tak tahan, nanti dia akan jalan ikut jadi sengit lah. Nanti dia punya jahitan ni dia tak lurus, tak cantik. Okey, ni kita buat macam ni. Yang ini kita tahan sikit. Okey, tahan. Tahan dan macam tolak sikit lah ke depan. Jaga supaya dia tak ikut jahitan. Senang je kan. Terus tengok, kalau tak dia akan sengit je nanti. Okey, sudah siap. Okey, dan ini dia hasilnya. Nampak hasil dia macam ni. Okey, dan ini dia hasilnya. Nampak cantik dia kan? Dia lurus dia punya jahitan. Ni ada sedikit sengit. Jadi kalau kita tak tolak nanti dia akan sengit lah. Nampak? Okey, selamat mencuba.